4 huruf tu isti'la. Berapa huruf isti'la? Ajar Kaza, ada berapa huruf isti'la? 7 Ustaz. 7. Cuba sebutkan nama-nama dia. Senang. Supaya kita anytime je. Bila ujian tauliah je, zas kita bagi kan. Ini berapa huruf istilah? Tak jadi. Apa ringkasan dia, singkatan dia? Siapa ingat? Ajar ajar Karus, ajar Kak Eli, singkatan dia. Hafal lah. Cuba hafal. Ajar banyak? Ah, Hussadaqatin. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Hussadaqatin qis. Mantap. Khussa Dagtin Qid. Qis. Cuba hafal sebutan itu kan. Dia punya ringkasan pengataan dia tu. Khussa, ringkasan huruf dia. Khussa Dagtin Qid. Lepas tu Qid. Ringkasan huruf-huruf isti'la. Mana isti'la ni? Dia menghasilkan bunyi tebal yang apa? Yang berterusan dalam apa jua bentuk keadaan. Tak ada dia nak mipisnya. Dia mesti tebal sentiasa. Cumanya ketebalan tu mestilah berbeza-beza. Tak samalah. Tebal yang paling tebal sekali ketika macam mana keadaan dia. Tebal yang paling tebal sekali. Dari atas. Mati, Ustaz. Ketika mati. Macam mana? Ketika mati. Ketika mati. No, paling tebal Bukan. sekali. Ketika mati. Dah mati dia macam mana dia nak tebal? Paling tebal ketika baris atas lah. Baris atas yang paling tebal sekali. Lebih-lebih lagi kalau ada pula mat alif selepas dia. Sadiqi. Dia makin tebal. Baris atas. Okay. Lepas tu diikuti baris apa? Baris atas. Lagi? Baris depan. Baris depan. Lepas tu? Baris bawah. Lepas tu mati dulu. Ketebalan mati lebih tebal berbanding baris bawah. Lepas tu baru baris bawah. Baris bawah tingkatan yang keempat dah. So, su, as, si. Si ketebalan dia paling kurang sekali. Tetapi tak bererti kita tak tebalkan langsung. Macam tadi ayat berapa tu? Ayat 62 kan? Huwal batilu. Batilu dah jadi huruf apa? Dah jadi huruf ta dah. Nampak tak? Terkurang ditebal ataupun kita tak tertebal dah tukar huruf. Dah jadi huruf ta. Huwal batilu dah jadi huruf ta. Bukan ta dah. Tebalkan. Bati. Kak Zah cuba baca. Huwal batilu. Wal batilu. Jangan batilu. Batilu dah jadi ta. Okey, tetapi jangan terlampau tebal sebab apa? Sebab apa? Dia dah turun ke baris bawah, dia dah tingkatan ke berapa tadi tu? Tingkatan ke berapa tadi? Keempat. Tingkatan keempat tadi. Atas, depan, mati, bawah. Atas, depan, mati dan baris bawah. Kau tebalkan juga, namun kurangkan sikit. Baik, seterusnya Jaka Eli 340. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa dengung pun sama juga. Dengung pun sama juga ada tingkatan dia. So ni dengung apa ni? Mim ni. Mim apa ni? Mim izhar ke? Mim idgham ke? Mim biasa ke? Izhar. Izhar ni. Mim mati itu adalah izhar. Izhar saja. So izhar dengung ada tak? Sedikit. Ada. Dengung yang paling minima. Aja banyak seorang je kata tak ada. Dia tergolong daripada kumpulan khawarij. Kalau tak ada, dia khawarij lah. Dengung izhar ada, tapi paling minima. Nama dia dah sifat asal. Sifat asal mim apa dia? Dengung. Cuma dengung ada
tingkatan dia. Tapi tadi tu dengung dah berlebihan. Oh, Tak jadi dah. bi Bi amri. amrih. Bi amrih. Tu dengung dah tu. Okey. Okey. Tajri Ayat boleh. Ambil daripada wal fulka pun lagi cantik. wal fulka. Wal fulka tajri fil bahri bi Tengok fil amrihi. bahari. Fil Oh, bahari. saya terbawa. Tu dah terkokolah huruf ha. Fil bahri bi amrihi. Wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus sama wa Ini isu sekejap. Ini isu apa ni? Isu apa ni? Isu dua hamzah. Dua hamzah. Itu. Isu dua hamzah dalam dua perkataan. Hamzah pertama dekat mana? Hamzah pertama dekat hamzah yang ada baris atas. Kita katalah sama, sebutlah perkataan dia. Hamzah pertama dekat sama. Dekat sama. Okey, yang hamzah yang ada baris atas, dua hamzah baris atas. Kan poning kepala kita tu. Kan? Dua hamzah baris atas. Hamzah pertama dekat perkataan sama. Perkataan sama. Yes. Hamzah kedua dekat perkataan an. Betul. Betul. Okey. So ada dua hamzah bertemu. Hamzah. Di sini ada berapa wajahnya? Ada dua wajah rupanya. Ya. Pertama, ibdal hamzah kedua jadi alif mushba'ah. Lepas tu, bi ibdalil hamzati tsaniyah alifan mushba'atan. Kalau jumpa je perkataan mushba' ni maknanya paling panjang. Apa alif paling panjang? Mat paling panjang apa dia? Mat lazim. Harakat? 6 harakat. 6 harakat. So kita tukar hamzah kedua ni jadi 6 harakat. So jadi as-samaa, panjangkan harakat tu. Lepas tu baru masuk ikhfa. Okey? As-samaa Oh, jadi mat lazim kalimi. Okey. Dia macam mat lazim lah. Semua dia macam mat lazim. Okey. Yang kedua, bit tashil. Ibdal. Tashil. So tashil bunyi ke arah atas jugalah. As-samaan taqa. Nampak tak? Okey. So dua. Masuk ifat jugalah. Memanglah masuk ifat lah. Sama ada ibdal ataupun tashil. Okey. Cuba. Ustaz, nak tanya sikit. Kalau tashil dia pendek lah dia bukan panjang, bukan mushba'ah lah. Dah jadi tashil, yang panjang tadi tu jadi mat. Yang ni dah jadi tashil. Okey. Yang panjang tadi tu jadi mat. Siapa yang bertukar jadi mat? Siapa dia yang bertukar jadi mat tu? Hamzah kedua. Siapa yang bertukar jadi tashil tu? Siapa yang bertukar jadi tashil tu? Hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua. Semua cerita dua hamzah ni hamzah yang kedua je. Hamzah yang kedua tu kita ubah jadi huruf mat. Panjanglah hamzah yang pertama tu. Hamzah kedua tu kita tukar jadi tashil. Nampak tak? Hamzah yang pertama, yang kedua tu kita kekalkan tahqiq dia. Bunyi dia. Nampak tak? Macam itulah. Okey. Jadi saya buat ibdal dulu. Ibdal dulu, ya betul. Okey. Wa yumsikus samaan taqa'a 'alal ardi illa biizni. Okey, ibdal cantik dah, tapi naqal terbedal bunyi dia. Naqal kurang sikit. Ala lardi. Ala lardi, bukan alal ardi. Ala lardi. Ya, okey. Tak apa. Kita buat apa nama tashil dulu. Bukan tashil, tashil. Okey, tashil. Wa yumsikus samaan taqa'a 'alal ardi tu tak dia punya nakal dia.
Lari sikit. Ala lardi illa biizni. Okey. Yang tasyid tadi betul Ustaz? Okey, tapi ulang balik daripada antaqa'a, betulkan betulkan naqal dia. Nakal. Ambil Saya daripada ambil dari ala. antaqa'a. Oh, okey. Antaqa'a ala lardi illa biizni. Huruf zal repair lagi, cantikkan sikit. Ala lardi illa bi'idh. Keluarkan lidah sikit. Bi'idhnih. Ala lardi illa biiznih. Tamam. Mantap. Mantap. Okey. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Rahim. Wa huwa alladhi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Likulli ummatin ja'alna Ummatin Likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku. Mad arid Panjang li sukun. Semula lah Ustaz. Likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku. Okey, ulang balik. Hum nasiku. Hum tu izhar saja, jangan lama sangat ya. Macam wajibul gunah tak boleh ya. Okey. Hum nasiku. Fala yunazi'unaka fil amr. Kena bunyi tu macam terkucil bunyi dia. Macam terkucil dan takut-takut bunyi masuk dia. roh. Filamr. Fala yunazi'unaka fil amr. Ulang balik. Filamr. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Wa in jadaluka fakulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lamanna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Asyik tersasul je dia punya nafas. Jangan bunyi wal terus. Walau. Ma fis samai wal ard. Ma fis samai wal ard. Ya, bagus. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir.
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. Tuliskanlah. Nipiskan. Yang Sul, Tebal. sul, Sul. sul, Ha. sultana. Ya. Saya terus dari situ ya saya. Ambil daripada malam yunazil. Malam. Malam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizzalimina min nasir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيات Itu bunyi huruf hamzah. Lain macamnya. Saja. ayat Alaihimu ayatuna. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر Jangan syar. Bishar. Nipiskan. Sebab ra tu pada bawah. Syarri. بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Barakallahu fi. Jazakillahu khairan. Tamam. Okey. Ajar Baya sama. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا بابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. Ni apa ni? Ni apa dipanggil ni? Ini mabadal. Mana mat bedal pula. Ini mesti tak sarapan ni. Ni apa dipanggil ni? Hijau cair ni? Hijau cair. Lin Mahmus. Lin Mahmus. Tamam. Wa yasbuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. Ambil ربكم ke Waf'alul khair. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم Huwa sammakum هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا tak, kalau ambil عليكم. daripada Hazar tak cantik. Ambil daripada liyakun je. Ambil daripada liyakun saja. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. Okey, jom kita repair sikit, kita ulang kaji sikit. Bunyi tebal. Bunyi apa? Bunyi tebal kita. Bunyi tebal ni jangan bunyi O. Tu cuba perhatikan betul-betul, cuba teliti balik bunyi tebal kita. Bunyi O ke bunyi tebal yang sebetulnya? So lo tu bunyi O. Lo. Tamu kita nak bunyi lo, o, bukan o. Ada juga. Macam Allah lah. Mute dulu. Apa dia? Macam bunyi Allah lah. Allah. Ya, yes, bunyi tebal. Bunyi tebal. Oh. Bukan bunyi tebal. Oh. Fa'aqimus solo. Lo tu bunyi L-O. Lo. Kita nak lo. Tu bunyi tebal. Apa jua bunyi tebal. Jangan bunyi O. Cuba dapatkan tebal tu di pangkal lidah kita kan. Okey, satu. Lagi satu bunyi taklil. Bunyi taklil macam mana? Formula kita mudah tapi nak di repair sikit dia punya bunyi. Taklil dengan imalah ibarat 2 I. I apa nama dia? I satu nama I pepet, satu lagi I apa? Siapa ingat bahasa Melayu punya subjek? Itanda. Teleng. Dia ada I apa? Italing. Saya Italing. masa mama Itali. Itanda. Italing dengan I pepet dipanggil. So nak mudah dia macam mana? Mudah dia I mewakili emak ataupun ini I apa ni? Taklil. Apa? Taklil. Satu lagi I mewakili Ekor. Ini I imalah. Ini I apa? Imalah. Okey. Ekor imalah. Emak. Okey. Dekat taklil ni kita nak repair sikit. Dekat taklil ni kita nak repair sikit. Cuba sebut repair kan sikit. Contoh sini. Huwa sama, jangan sangat. Samakum. Itu betul-betul orang Melaka bunyi macam tu. Sama. Kalau taklil, kalau imalah
huruf A. Sameh, meh Sam. ni. Sam. Eh, tapi lepaskan sikit. Ah, Wasamme, Wasam. eh. Ma. Cantik. Oh, Ah, Lepek. kena ni kita lepeh, apa? lepehkan sikit. Lepaskan. Fa ni'mal maula la. Fa ni'mal maula le. Maula. Ha, ha. Cuba imalah pula. Fa ni'mal maula Nampak tak? Huruf A. Ekor. Fa ni'mal mau le. Kalau taklil le lepehkan sikit. Jangan le. Jangan dikecilkan mulut. Fa ni'mal maula. Tak mau Jangan kecilkan mulut. Lepehkan mulut. Okey tak? Boleh faham? Okey, faham. So, formula dia emak dengan ekor. Tapi waktu emak tu jangan sangat. Emak. Lepeh sikit. Maula. Okay. Tebal tadi macam mana? Bukan Pertama. Mulut lepeh juga. Macam gemuk sikit lah. Tapi suara dia gemuk. Okay. Solo dah jadi huruf O. Itu tak tepat bunyi tebal kita. Ya, okey. Tu ulang kaji sikit tentang bunyi. Bunyi tebal, bunyi taklil, bunyi imalah. Okey, kita start surah Mukminun pula. Siapa dah standby tadi? Sama. Ajak Karus dah standby dah. Dah boleh dah. Ajak Karus mana? Ajak Karus. Dah ada Ustaz. Okey, Suratul Mukminun. A'udzubillah. Ustaz dengar Dengar clear. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم Macam mana Ustaz? Ambil daripada wa'ahdin mungkin. وعهدهم راعون والذين هم Jangan lupa untuk huruf ain, pastikan ain kita betul-betul ditekak, bukannya di rongga hidung. Itu rongga hidung. Itu tekak bunyi dia. Wa'ahdihim ra'un. وعهدهم راعون Faham? والذين هم على صلواتهم Lo tak panjang. Solo bang. صلوات Lo. على صلوات panjang tak? على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Ah, Jadi ya, sikit. qara, qara, Re. qara, Jangan qara, Itu dah jadi imalah pula. E, qara, Qore, re. qara. Yang Fi qara. Qore, re. Lepek sikit. Macam-macam lah mulut nah. Itu kumat kami. Okay. Fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق ambil balik Ustaz. Fakhalaqna. Ambil pada fakhalaqna. Okey. Fakhalaqna yang ni, yang bawah ni. Fakhalaqna. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Ustaz Aliza. Ya, Ustaz. Ajak Kak ni ada tak ngaji kan? Ajak Kak ni ada eh? Ada tak ajak Kak ni? Ada. Okey. Baik. Ada Ustaz, lain tak okey kat Ajak kampung Kak ni dengar pendengar setia hari ni ah. betul. Okey, baik. Lain goyang-goyang. Lain goyang-goyang tu lain macam ingatkan orang je bergoyang. Lain bergoyang juga. Ya. Okey, Ustaz Aliza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون Ulang sikit. Kathiratun wa minha. كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الله سبحانه لأن La'an salam. Betul. لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Barakallahu fi. Jazakillahu khair. Tengok ya. Kita ada satu lagi apa? Kita ada satu lagi dua hamzah sama macam tadi juga. Sama macam tadi juga, iaitu hamzah dua-dua bunyi dia apa? Ja'a amruna. Yang tadi mana? Apa contoh tadi? Siapa ingat contoh tadi? Mana contoh tadi? Samaan. Betul tak? Sama tak? Sama tak isu dia? Sama. Jadi bila sama, situasi dia tu samalah hukumnya, iaitu ibdal dan juga tashil. Ibdal bunyi yang ajar Ustazah Liza tadi baca apa tu? Ibdal ke tashil tadi? Ibdal. Baca ibdal lah. Okey. Ibdal hamzah kedua tu panjangkan jadi huruf mat biasa, selepas dia ada mim mati, jadi dah dia macam mat lah lazim. Amruna. Kalau tashil, cuba Ustazah Liza tashil. Amruna. Amruna. Cuba. Amruna. Nak dengar tashil tu je lagi sekali. Amruna. Itu kau copek je tu.
Itu terkucil bunyi dia tu. Jangan. Ja'am am. Ah. فإذا جاء أمرنا Itu baru betul. Itu cantik. Okey. Tengok ya, antara wajah-wajah yang lain tapi bukan riwayat Warsh lah ya. Macam Qalun, macam riwayat Qiraat Abu Ja'far. Ada yang mengiskotkan. Diiskot Hamzah pertama. Diiskot Hamzah pertama. Apa meniskot? Dia jatuhkan Hamzah pertama ataupun dia delete Hamzah pertama. Ja'a amruna, tu dua-dua Hamzah ada. Okay, tengok berapa wajah yang kita boleh jumpa bunyi dia untuk perkataan-perkataan macam ni. Pertama, kita jelaskan Hamzah. Ja'a amruna. Tu kita punya riwayat lah, riwayat Hafs. Okay. Ada juga yang baca Ja'a amruna. Tu dibuang tu. Dibuang Hamzah pertama. Ja'a amruna. Tinggal Hamzah kedua saja. Ada yang mentashilkan Hamzah kedua macam Warsh tadi. Ada juga yang mengibdalkan Hamzah kedua macam Warsh tadi juga. Nampak beberapa bunyi ataupun beberapa wajah bacaan Hamzah dua ni. Tadi ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Ustaz. Ya, sama. Haji Fauzi 344. Haji Fauzi kita masuk dah kan? Haji Fauzi? Ada dah. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجى minal qaumil zalimin. Macam Nana kata tadi, kita repair sikit taklil itu, jangan sangat najjana najjana minal qaumil zalimin. Najja. Lepaskan sikit lagi. Najjana minal qaumil zalimin. Nah kedua tu matkanlah juga sikit. Najjana. Najjana minal qaumil zalimin. Okey. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnana akharin. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnana qarin. Betul. Wa arsalna fihim rasulan minhum anu'budu anu'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا رفناهم في الحياة الدنيا هذا
إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون. Sambungan Ustaz. Aha, ambil daripada yakulu. Yakulu mimma Yakulu mim. Yakulu mim. yakulu mimma takuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Wala inata'tum basharan Bakaro. Basharam mislakumu. wala inata'tum basharan mislakum innakum idal khasirun. Aya'idukum annakum mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In huwa illa rajulun fatar ala Allahi kadhiban wa ma nahnu Lain sekali Haji Fauzin. Illa rajulun iftara ala Allah. illa rajulun Bukan. Rajulunif. Olah. Tanwin jumpa dengan hamzah wasal. Wasal. In huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Wa akhadhatkum as-sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusaa. Jangan lupa mat. Mat ewat dia. Faja'alnahum ghusaa. Tamam. Fabu'dan lil qawmi zalimin. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunana qarin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ni kita dah baca semua semua. Ada yang tertinggal baca ke? Tak ada kan? Semua dah baca Baik, jadi disebabkan hari ni banyak ceritanya, kita pancakan awal lah hari ni Hari ni kita pancakan awal. Hurray, pancakan awal. Okay, tapi sebelum kita pancakan, ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa tak?